Ribut belukang. Cuaca. Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Apa nama channel ni? Okay, hari ni 10 hari bulan 12, tarikh yang aku janjikan dekat video lepas. Tibalah hari ni, tarikh yang aku tunggu. Naik lagi ke Kelong Turis Segarang Berhad. Okay, mana trip yang lepas tu? 3 trip, satu naik putus, satu putus. Kali ni aku nak cuba lagi. Kali ni aku tak ada setup cek laut. Zik, kali ni setup apa Zik? Setup apa? Cari gogon. Kali ni setup cek gogon. Cari target pula trip kali ni. Tengok target dapat tak dekat. Kadang cari target ni dapatnya tak apa-apa. Bila cari yang tak target, dia makan. Kan game, kau trade ni kau target apa game? Apa game? Target apa? Mari ya, confirm. Aku tak minta pari, tapi kalau dia makan, ya Allah, alhamdulillah geng. Mana yang pakai jauh panjang, itulah target dia. Tak tahulah tempat lain, Gerong Belang ke, Titi ke, Sembilang ke. Mungkin target setiap orang tak sama. Tapi mana area sini, area Bentuan ni, pari lah diorang attack, diorang target setiap kali turun memancing. Kau target apa Zik? Kau target apa? Pari 20 kilo. Tarik sampai habis. Okay, dia target 20 kilo je. Aku macam nak pecahkan rekod yang lepas 66 kilo. Besar geng, 66 kilo. Kau tengok dekat video gambar ni, saiz 60 kilo. Okay, aku target 66 up. Okay, stay tune. Awan dia. Okay geng, alhamdulillah sampai atas Kelong. Bot pun belum beredar lagi. Ada penambahan sikit dah. Daripada sebelum ni aku naik, tambah sikit lah untuk macam tak tahulah. Okay, trip ni nombor aku 5 3 dengan 4 batang setup. Bawa barang, umpan. Kalau kau kuat. Nanti lah umpan, nanti aku cerita. Apa-apa bagi aku setup dulu geng. Belum start mancing kita dah dapat ikan. Lumi banyak. Okay, ada sebilang. Jaring siapa sangkut tak tahu ni. Sebilang berapa ekor Kim? 2 ke? Boleh, saiz makan. Saiz makan. Saiz makan. Ini kes orang pakai jaring anyot. Mungkin dia pasang air gerak pasang. Proses pembersihan ikan. Jalan. Okay, aku bagi setup dulu lah. Oh ni idea ni, idea ni. Tapi rasa tak besar ni. 4,5 kilo. Okay, joran semua aku dah setup. Dah masuk mesin. Tinggal turn perambut pula. Perambut macam biasa lah. Perambut hidup, mudah laras. Ni bagi aku senang lah. Kita boleh just bergantung pada struktur dasar. Struktur dasar mudah bagi aku lah. Pada orang lain mungkin susah ke tak tahulah. Mana yang nak follow tu follow lah. Atas Kelong ni aku pakai batu 1.4 1.40.
Okey. Macam ni. Okey, korang stay tune lah. Sampai aku isi umpan nanti, sambung balik. 90 pound. Orang kata marah, 20 pound benda kau ni. Ni 80 pound. Perambut ni 120 pound. Aku bagi yang lama. Batu 140 je. Okay, 90 pound Kalau malam ni kena putus, kau jangan salahkan aku Benang kecil lah, bulah. Okay. Kau tengok. Jauh tu, 90 pound. Macam mana aku nak sampai spot dia? Macam ni. Kalinya lah kasar tu tak roller kau lah ni. Roller mesti. Okey geng, alhamdulillah aku dah hantar semua umpan. Ni macam ada makan je ni. Biru lah dia. Pasal ni aku tak ada target ikan ikan kecil. Sebuah umpan hebat-hebat. Mata semua 3-0 ke atas. Sebab kali ni aku nak check rekod. Okey geng, korang stay tune. Ada hasil aku up. Okay, stay tune. Ni apa pakai apa? Kendu apa ni man? Kau makan ni tu. Apa Zik? Belukang. Member ada strike. Layan. Kang blue. Kang blue. Hah? Tak, akunya ni apa ni? Ikan ni bukannya ni. Hah? Lukang ah. Lukang blue. Lukang blue. Tak ada lain dia. Dua je. Tak dia pari. Ni? Wah, panjang sikit. Panjang. Besar man. Apa man? Apa man? Belukang man. Belukang man. Wow. Cair. Tapi dia berhenti. Aku dulu.
Melampau. Alhamdulillah. Masih lagi diberi rezeki. Walaupun belakang. Kita bersyukur, geng. Okay, geng. Stay tune. Ribut belakang. Kau. Dah pergi lagi. Mantap. Tiuh mah belakang ni mah. Oh, ada lagi. Oh, dah keluar buntut dah belakangnya. Jalan panjang. Besarnya mana tu belakang? Ha? Oh, sembat. Tak payahlah sampai macam tu sekali sembatnya. Apa? Boleh tak, Mak? Boleh lah. Dia kata gogon lalu, todak yang lari. Ketek. Oh, mantap saya. Okay, geng, strike lagi. Tahu ni lama kot. Oh, cak lempeng. Satu kendur. Ikan kecil omel je. Mam. Okay. Yang penting mesin. Yang penting mesin belanja. Okey. Luka, tu ke? Hah. Oh, pintal-pintal. Oh, apa tu, Mat? Panjang aku, Mat. Mat. Jauh ni pergi ni. Apa? Dia ke, Mat? Aku macam geram nak tarik kan nanti. Ni makan ni, Mat. Ada ikan ni. Suka kot. Tidak. Boleh, Mari, Mat. Tak lekat. Okay, geng. Jemput makan dulu sebelum diorang tekan. Kita makan dulu lah. Dah pukul 6 ni. Turut rumah macam dah bunyi keroncong. Ni lauk aku bawa dari rumah ha. Malam kita berdalam Maggi. Masing-masing tengah nak makan dulu sebelum hari gelap. Okay, geng. Orang stay tune. Oh, bye. Kang blue. Nanti aku nak ni ya, print blue Kang blue. Bukan. Sud. Ha. Oh, nikmat. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Kang blue lah. Abang pandai mancing lukang ah. Kang blue. Wow. Oh, ya ada orang call pula. Apa tu? Raja belakang. Cuaca agak mengerikan, geng. Hui. Ini darat aku tak tahu ni. Ni belah
Senggarang ni lebat kuat ni. Tu lampu-lampu sungai lurus semua tu. Korang doakan aku tak ada apa-apa lah malam ni, insyaAllah. Sebab ni hujan darat. Dia apa orang kata, bentara kan. Macam tu lah yang aku dengar lah. Okay geng, buat masa ni masih belukang lagi. Yang pegang top 1 belukang sekarang dia ni. Dia masih pegang lagi. Dia masih duduk top atas lagi. Okay, stay tune geng. Member strike. Macam bang, jauh betul. Wah, syok lah. Syok lah layan. Lampung lah. Strike malam. Babon. Strike geng. Aku dapat ikan jos. Ikan jos. Ikan jos. You cicak. Strike padu. Saiz padu. Hey, layan. Lagi. Strike lagi, gelombang papan. Lama dia. Muka dia senyum. Okay geng, korang stay tune lah. Sekarang ni baru pukul lebih kurang 9.30. Tunggu jagi, mana tahu ada lebih padu. Okay geng, stay tune. Makan geng, aku udang. Saiz manis. Gelamu tak besar. Kira ni strike. Wah, apa ni? Macam apa ni? Lama kot. Usap rambut aku. Malongkong. Janjilah, gila ni ada strike malam. Baru baling. Aku tak tahu ni ikan ke apa geng. Tiba-tiba alhamdulillah. Aku dapat. Tak tahulah
Ni tuka ke pari? Ekornya pendek tadi. Ni dah kena potong lah. Masalahnya besar. Ni tuka ke pari, geng? Aku ni maaf lah, newbie lagi. Besar ni. Ni kategori tuka ke pari? Tengok gaya macam tuka. Kalau korang tahu, korang komen kan. Okay lah, korang stay tune. Straight padu, geng. Straight padu. Ada orang di mana? sayangnya. Tak keluar mata lah. Okay, morning, selamat pagi. Sedap tidur. Macam pun pukul 8. Okay, untuk malam tadi tak ada set gogon. Semua saya ikan lauk lah. Ikan target tak ada. Macam pagi ni pun aku cuba juga hantar umpan, tapi macam belum ada sambutan lagi. Ni bukan aku keluar dalam pukul 9.30 ataupun 10 macam tu. Baru suruh buat ambil. Aku nak try lebih jap air turut ni macam mana pagi ni. Korang stay tune, geng. Semua dah kemas. Tinggal seorang lagi. Dia ngadap apa dah magic situ. Okay, ni sekarang baru pukul 10. Sekejap lagi buat sampai kot. Pun mana tunggu lama. Pasal biasa pagi ni penuh dengan jaring. Air pun kurang best lah. Sejuk. Okay, hasil kurang berantakan. Tapi alhamdulillah rezeki dia dah bagi. Cukup lah untuk trip kali ni. Rezeki ada tuka, belukang, gelama, 9, malung. Tuka seekor ni aku pelik. Boleh besar macam ni tuka ni. Besar. Pelik, geng. Itu dikategorikan pari apa? Korang komen lah. Okay, target pun tak dapat. Agak kecewa sikit lah untuk trip ni. Sebab 3 kali naik semua ada. Trip yang kali keempat ni dia tak lalu kot. Okay, inilah. Korang bantu like, komen, share dan subscribe. Mana yang baru tonton tu, ucapkan terima kasih. Subscribe dulu, geng. Yang dah lama subscribe, terima kasih banyak. Okay, Rik. Okay, jangan serik. Jumpa lagi next trip. InsyaAllah. Okay.